Ini Acik nak cerita kau perbezaan pemikiran orang muda sama orang tua macam Acik. Ni projek adik Acik Adik Acik yang paling kocik. Tapi nikah dah lah. Tapi dia bongsu, nampak ni Dia restore mutu ni Mutu apa ni, kalau kau tahu kau komen lah. Penuh mau barang-barang Ni esok ni kok siap ni mutu ni. Parking dalam rumah ni lah ni. Tu kat luar tu bersusun lah. Yamaha. Acik. Lepas tu pula lah, bila dia parking lah, dia pasang CCTV lah. Kok nak guna Yamaha tu kan. Bila nak parking kat mana-mana kan. 2-3 kunci ni. Dah tua-tua ni tak mahu Acik hidup macam tu. Acik motor Acik tu Demak. Setakat ni ikhtiar Acik tu parking. Kunci tongkuk itu kan. Dah selesai insyaAllah. Kuk mutu Yamaha. Tuan kena rantai ni, kena kunci. Tuan kunci. Tak mahu Acik hidup macam tu. Ni projek Dulu marin lah Acik nak cerita sikit kan pengalaman kan. Ada mutu macam ni kalau kau tahu mutu ni, kau komen lah mutu macam ni Kawan Acik hilang. Masa dia belajar bagi dia hilang. Lepas tu dia siasat. Dia dapat tahu siapa ambil mutu itu, budak balakong ambil. Lepas tu kan Acik dengan seorang kawan nama Masih. Poin balakong ni. Acik pergi pegang budak yang ambil mutu tu, nak tanya betul tak kau ambil mutu ni. Lepas tu nak jadikan cerita ambil roket satu jalan tu penuh dengan budak-budak belakang dia pula kopong Acik kan. Acik dia satu tinggal 2 orang kan dengan Masih. Tapi kalau kita cerita lagi dia akan jadi lebih dia boleh membawa kepada ujub lah. Jadi tak elok. Sebenarnya ini semua Tuhan yang susun kan. Baik dari pihak budak yang mau ngopong Acik tu, baik dari pihak Acik, dan baik daripada pihak tuan punya mutu tu, nama Ait. Jadi dia ada link tu. Bukan Acik yang hebat, tapi doa ibu yang hebat. Dan dari satu sudut ibu pula, dia ada link pula dengan didikan koreh abah, arwah abah kan. Jadi itu sebab kalau kita cerita balik, anak-anak yang tak ada salah satu ni, sama ada omak dengan abah ni, dia pincang sikit. So kalau kau ada anak yang handa, kau jangan bongkak. Sebab Tuhan beri kau satu keadaan yang seimbang. Ada omak, ada abah. Abah ni dia mendidik kita dengan ilmu yang pembentukan lah korek. Tetapi di sebalik pada tu, yang omak kita ni kan dia takut lah apalah kan. Dia alirkan ketakutan dan harapan dia tu ke doa. Nampak dia ada banyak rantaian tu untuk menjadikan kau seseorang pada satu tompek Jadi perjalanan hidup kau tu dia ada di antara fizik dengan metafizik, bondo-bondo yang tak nampak macam tu, yang susah nak dibuktikan. Yang penting ending kepada cerita mutu Rayit tadi tu, dapat budak tu diberi masa dalam 2 jam kot. Kau lengkapkan balik mutu yang kau dah barai kan tu, dah kelokai tu kan. Kau beri balik kat Dan. Dapat lah, alhamdulillah. Sampai sekarang mutu tu ada lagi. Kalau tengok mutu tu senyum lah. Senyum pun ada, ngeri pun ada, syukur pun ada, terasa bangang pun ada. Ya budak-budak itu bong ni. Jadi berbalik kepada nak cerita ni lepas siap mutu ni, tak parking kat luar tu. Cik rasa parking kat ni aja ni. Entahlah. Dia melalui peristiwa dan usia dia. Lepas tu dah tua macam Acik sok. Tak mahu macam ni tu. Kau nak mahu sonang lagi sonang. Damai. Okey lah, jumpa lagi dalam video story.